Untuk maklumat para jemaah muslimin dan juga muslimat, bila saya tamat belajar balik ke Malaysia, ana pergi masjid tu imam baca macam ni, masjid ni imam baca macam ni, jadi tidak ada penyelarasan. Satu. Kemudian bila saya buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama fiqh dia Mughni Al-Muhtaj, tulis di kertas. Orang mengaji di pondok dia kena tahu kitab ni. Kalau tak tahu lagi kitab ni tu barulah tu, tak cukup, tak habis mengaji lagi. Mughni Al-Muhtaj ni ditulis oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitab ini dia kumpulkan bacaan-bacaan yang mari daripada Nabi SAW di dalam wirid kita lepas salat. Jadi saya kumpul di sini untuk kita panduan. Jadi Nabi SAW bila selesai daripada salat, bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka Nabi kita beristighfar. Orang tanya rawi hadis, kaifal istighfar? Bagaimana Nabi istighfar? Dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ringkas je. Sebab kita nak habiskan bacaan. Kalau kita panjangkan yang awal, tak sempat yang akhir. Kita ni memang banyak kelang kabut, banyak kerja, nak pergi sana sini. Jadi kita cepatkan. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat dah? Dua dah ingat? Malam ni boleh ingat selalu dah, nampak? Nah, ini sampai ke sini, itu hadis riwayat oleh Sauban, sahabat. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Maknanya hadis itu sahih. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini lengkap. Senang. Kemudian kalau lepas salat subuh, kita pergi ke sebelah kiri tu. Tuan-tuan boleh letak nombor situ, letak nombor 3 di situ untuk salat subuh je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Dan juga lepas maghrib 10 kali. Adapun asar, zuhur, asar, isya, kita terus nombor 3 kepada yang sebelah kanan tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kepada walau karihal kafirun. Baca yang tu sekali. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, itu nombor 4. Letak nombor 4 situ. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, itu nombor 5. Allahumma ajirni minan nar, ini ada khilaf sini. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak dhaif riwayat ini. Tapi sebahagian kata boleh diterima. Saya letak di situlah, tidak menjadi masalah. Kata di masyhur di kalangan kita ni fadailul amal. Sebab ada riwayat. Kemudian lepas salat subuh saja kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Cuba kata ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tulis itu, tulis kat tepi. Doa penerang hati. Ni doa penerang hati ni. Tahun ni tahun 6 Merosuk ni, dah insya-Allah tahun depan naik balik. Jadi doa ni kita baca lepas subuh. Tak kiralah kalau muslimat uzur pun baca juga. Saya kata elok sangat kalau anak kita pagi-pagi nak pergi sekolah, nak turun tangga sebelum kita baca bismillah tawakkalallah, ajar dulu doa penerang hati ni. Biarnya terang hati dia, pergi belajar, dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat rezeki yang baik dan dapat amalan dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca yang ni diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar ke tak besar kelebihan? Jadi kalau kita tak baca ni, mana kita telah kerugian banyak. Sabun tak guna ni. Dia kata ini semua sunnah. Kita letak di bawah kategori sunnah amalan selepas salat. Kemudian baca ayatul kursi sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat fardu, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Besar pahala. Tambah lagi, ayat kursi ni dibaca 8 kali satu hari. Tanda tuan-tuan. Masa ni ingatlah, balik tak ingat pula. 8 kali satu hari, 5 kali setiap kali lepas salat. Sekali waktu pagi, sekali waktu petang, dan sekali lagi waktu nak tidur.
Itu dia panggil 8 tempat baca ayat kursi. Nanti ada bila masa-masa bila-bila pula mungkin kita buat tadabbur ayat kursi. Menarik. Tadabbur ayat kursi. Kita dah baca ayat kursi, tapi kalau kita tidak tadabbur makna dia, kita tak rasa ketajaman, ketinggian kedudukan dia. Sehingga di ayat kursi ini disebut ayat yang paling afdal dalam Quran. Ayat kursi. Fatihah surah yang paling afdal. Kena beza. Ayat kursi ayat. Kemudian kita baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pada setiap kali lepas solat. Insya-Allah taala itu di antara bacaan. Jadi tuan-tuan ambillah zikir ni, biarlah kita pandai berdikari. Sebab zikir ni dia panggil zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan solat. Ada solat, ada baca. Kita tak usah duduk menyalahkan imam. Imam dia pendekkan sebab ada orang nak kuliah. Kalau imam baca panjang-panjang kan, pengkuliah kata macam tak sudi aku mari pula dah. Macam-macam cerita. Jadi dia pendekkan. Kita nak pergi cepat, ada masyarakat, nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi berjabat, jadi tak salah. Cuma kita baca astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, baca la ilaha illallah 10 kali subuh, keluar sambil kita berjalan, kita baca zikir ni, insya-Allah tidak menjadi masalah. Jadi tuan-tuan, berdikarilah, pandai-pandailah kita untuk menguruskan diri kita, sebab kita nak sampai ke syurga, nak sampai kepada keridaan Allah. Kita nak hapuskan dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang kita hari-hari kita melakukan dosa, sama ada kita sedar atau tak sedar. Mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit ini menyampaikan kita ke syurga dan menaikkan darjat kita, insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.